Selamat petang semua. Okey, ini video saya buat untuk semua. Ini hasil sedikit, tidak sebanyak, tak banyak sangat. Ini pokok dah 5 tahun, dah nak mencecah 6 tahun. Ini kelapa pandan ya. Hari ini saya petik 60 biji. 60 biji kelapa pandan. Ni. Untuk semua satu ekar ni saya tanam 70 pokok. 70 pokok, tinggal 60 pokok, 10 pokok dah mati dah. Ini dia. Saya kasih semua tengok lah. Jarak tanam saya agak sikit dekat. Jarak antara pokok dengan pokok ada sikit dekat ya. Jarak dia sini ke situ 20 kaki. Dan itu pokok dengan itu pokok 20 kaki. Okey, satu ekar dah boleh dapat 70 pokok ya. Boleh dikatakan kalau jarak yang dekat sangat, saya rasa pembuahan dia agak sikit, tidak banyak sangat. Tengok. Pokok sekarang ada mulai tinggi ya. Sudah 5 kaki. Ada punya dah 6 kaki dah. Sudah tinggi, mulai tinggi. Tapi buah dia tidak banyak juga. Tengok. Ada juga yang beri pandangan untuk saya untuk tebang 1-2 pokok untuk sinar matahari. Pokok akan mendapat sinar matahari. Tapi saya tidak berbuat demikian. Okey, itu je saya buat video pendek ni untuk semua ya. Kelapa ni sudah 5 tahun, sudah nak masuk 6 tahun. Jarak dia 20 kaki antara pokok dengan pokok ya. Ini pandangan kelihatan ada sikit dekat. Untuk peminat-peminat tanam pokok kelapa yang belum mulai tanam, boleh tengok video ni dan buat tanaman yang lebih padat, lebih mantap daripada saya. Okey, bye.